for 800 meters. Assalamualaikum Malaysia. Woo. Tak barang jap. Malam ni Tu tempat tu kau ni. Dengar mai. ramai ke? Nanti BBQ belakang ni. Belakang ni Eh, ngam tak? Dia tu. Susah kan buka. Tapi ni jalan bodoh. Boleh. Tak siapa lah nak lalu sini. Wih, tak boleh buka cok ni. Boleh. Kau apa yang bodoh? Tak boleh bodoh. Dia lock. Tak boleh lah. Boleh tu. Kau tak pakai baju. Allah alim ah. Alim ah. Dia punya perangai aku. Alim ah. Dia maki aku bodoh ke tak? Dia maki. Mama, nani saya? Hai. Okey, sekarang ni kami nak buat perapan ayam BBQ. Sebab apa? Sebab nak makan lah. Pakai otak lah. Survival bos. Hari ni kami habis 100 setengah. 100 setengah dekat. 100 setengah dekat Arif lah. Yang lain semua habis 2000 lebih kat aku. 2000. Wow. Sultan janda. Di sini ramai tak ni yang video. Sini ada cheese dalai. Korang boleh beli lah, nak beli sedap ni. Okay, so kami ada Lagi tak ni? cheese fish tofu. Lagi tak? Okay. So kami ada ayam seko. So ada banyak Jordi. Party. Ayam, pokok ayam. Berapa paket Jordi tu? Okay. Tahu lah. Banyak tu. Dua. Maggi ni je. Ada jadi tak? Tak saya. Aku tolong. Sini bersama Chef Bakso. Okay, so aku akan Kamera sini. Aku akan masak dulu Tapi solat dulu bos. Masak ayam Ayam. Ni ayam tu. Okay. So sebenarnya saya bincang cerita saya nak jadi chef. Saya memang jadi chef dalam minggu ni saya. Hari tu awak sebut apa? Awak nak jadi apa? Itu saya Judgeman. Dulu saya nak jadi judgeman. Yes ah. Tapi sekarang saya nak jadi ni masak chef. Kamel. Sekarang ni kami abang ni Azawuf akan basuh ayam dulu. Kita pasangkan gas. Okay, so sekarang ada Arif. Sebab aku tunjuk Rip. Tidak beli minyak. Macam mana nak gurih? Mana? Ambil kau makan. ni Arif dia tengah buat perapan untuk ayam guys. Ayam seekor guys. Ramai tak ada. Kau goyang. Berat. Sekarang ada Muhammad Kamil. Dia nak angkat dia nak pasang gas guys. Okay guys. Kan tahu? Boleh. Nampak kau ambil kau tadi suami. Nanti dah. Bye. Kau gambar baju musa. Bapak aku stress bro ni. Kamu dah pelahap. Lapar macam anak babi. Mana dia? Anak babi pun makan sikit lah. Kau ada babi ke? Hello, how are you? Ada aura-aura sikit. For mahal kau terlalu mahal ni. Bodoh lah kita rambut. Masuk sirim. Sirim yang dah masuk bodoh sirim ni pelik. Ada tu gambar tak pernah gini. Ting bau. Bau tak pernah? Bau tak apa. Ngalip. Oh, bau tak apa. Aku nak. Kau ni yang spring itu. Oh. Bau juga. Yang mana kali ni Aris. Ebet. Oh, ni dia yang Ngarip. Aku nak test ni ah. Aku nak udah tak ada bro. Ni dia. 2 hours later. Okay guys, kita nak masak pula. Nak buat roti Nutella. Tapi Nutella Baca sikit. dia nama Delphi Hazeljoy. Wah. Lagi mahal dulu nak beli kau. Dia nak bersih pula orang ni. Okay.
Weh, belum. Okay, sekarang saya nak review. Saya nak review jujur. Nak review jujur. Rasa Delphi Hazel Joy. Okay. Saya makan Bismillah. Rasa dia rasa dia sedap lah, sedap. Sebab dia macam Nutella, tapi dia macam bukan. Rasa coklat memang saya kata betul, sebiji macam Nutella. Kau beli lah Delphi Hazel Joy. Ya, abang Munir pun suka makan. Okay, bye. Demi kemuliaan. Biasa ini bodoh yang baik. Jangan rakam bawah. Bawah agak sensitif. Tak pun. Keras ni. Semua masa ni dia. Aris, nak urut. Ya. Aku buat. Tak, ni kau buat lagi lah sikit. Dia buat. Chef. Pun tak boleh. Apa ya? Tak banyak. Chef masak apa chef? luar Bodoh dah jadi. Bangang. Aku memang dah ni. Dah, kita kisah. Tak tu. Sampai keluar. Aku nak cerita something. Tadi ada benda jadi. Sakit tu. Sakit lagi. Sempat sakit. Benda tu menyakitkan. Dan ya. Tak apa. Okay. So kami nak So ini malam pertama kami makan Maggi guys. Okay, tunjuk Maggi. Malam pertama kau ni. Makan Maggi. Sikit. Janganlah habis sikit, jangan lagi makan. Aduh. So banyak bunyi Bodoh yang dia. kau tak tolong pun sikit je. Malam pertama Masa mana? Wait, dia ulang. Cameraman. Apa ah? Ni lain ah. Okay. Biar bukan mandi. Weh, kau masak dia weh. Aris, kau tahu masak je sini. Okay. Siapa yang mak aku? Menu kita pertama Maggi. So kita akan campur dengan sosis goreng guys, sosis goreng. Sini. Ini dapur lah. Apa-apa. Okay. Gelap. Buka flash. Okay, so sini kita masak ubi goreng. Ubi goreng. Ubi goreng. Yang dimasak oleh Chef Arif daripada mana aku mau fikir dari mana? Kelantan. Daripada India. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ganti Azabuf. Okay, sekarang saya nak house tour homestay yang serabut lah. So kat sini ada sofa, ada orang ni driver motor yang accident ni. Ini bilik pertama kami guys. Okay, ni master bedroom. So kat master bedroom ni ada ni master bedroom, ada tandas lah. Tandas ni ada shower yang boleh buat Benda babi. Memang macam ni lah dia. Okay. Dia dah libatkan aku, dia rawat diri dia. Okay, sini. Di sini kita ada meja makan. Meja makan serbaguna. Sabar jap. Nah. Kau pegang ni. Ha? Aku dah Kena. luka aku macam. Tak ada nama gue. Mana bagi apa? Aku bangun 10:30. Okay, kita review chef-chef seorang-seorang kat sini. Okay, sebenarnya Chef Haris daripada Hotel Cahaya. Apa ini? Chef Albert. Ini. Okay, ni Chef Kamil. Chef Kamil tolong arahkan je. Okay. Sekarang Chef PKJM, Chef Arif. Okay. Sedapnya guys. PKJM ni bos. Korang boleh beli baju ni dekat kalau komen PKJM lah. Kalau tak beli beli. Mana boleh beli? Tolong ah. Okay, so aku nak review 1 sampai 10 ah. Arif, mana boleh makan? Botak hashtag tu. Okay, saya review. Kau tahu, ni tahu aras semua benda tahu apa. 7 per 10. Sebab first 7. Hilang 3 tu hilang sebab ada sebab. Aduh, beli ah, si 7. Weh, jom. Jangan tutup lah, tutup. Arif, bawa belakang Arif, bawa belakang. Apa tu macam tu? Bawa belakang ni. Bodoh dia. Dari sini nak review
Yang stage. Okay, ni ada. Woi. Ni ada meja. Meja dia cocok dengan makan. Okay. Kau nak roti? Nak. Kau sendiri ya? Bak. Kau kalau buat kan nanti view tinggi tu sepah. Ni semua pas bawa accident tadi, semua benda dia rasa bersalah. So, dia berikan ni untuk aku. Asal kat engkau dah bodoh. Ya. Sikit. Tok, nanti aku dapat gaji sikit tau. Gaji kau sikit. Apa nak agak tu? Tahu. Abang balik dari sembal kena mungkin ada mana ni. Dah makan baru cuba. Bawa mana bawa? Bawa mana bawa? Tahu lah. Mesti kau. Otak tau, mesti kau lah. Aku lah. Kau bersama dengan dia tadi. Okay, kami dah tidur dah ni. Tapi sebelum tidur, main Free Fire dulu. Okay, Free Fire dulu guys. Kami mau check app. Sambung lah, dia kena sambung cerita tau. Dia tak kena sambung cerita ni kena. Paling tak kena lah. Okey, dia Kau luar. Lepas ni dia main bola. Dia main bola. Masak air apa? Woi. Nak pergi cuti pun ni. Aku cuti tu. Lepas main bola tidur. Aduh. Kesian. Kau lalu Okey. Dia nak pergi merantau. Pergi dia nak. Pergi dia nak kami. Siapa? Aku. Jalan ni. Gelak. Kami noi. Mak dia bini dia jangan nak berdua rumah. Ngam tak ngam. Dia lah dari belum. Betul dulu. Oh, so. Belum. Oh, so. Okay. Aku tak luar. Ngam tapi. Depan pinunya. Apa? Cerita baru. Cerita baru. Pinunya ni. Siapa dah Okey, lagi ni nak lagi. Cak dua. Okey, dia makan. Kita tergantung sikit. Okey, tergantung. Kita tak sambung. Boleh. Cuba. Call dulu. Sambung lepas tu. Ya boleh. Apa benda tu? Leh sangat ni. Weh. Dia tak dikira. Macam tu pula. Okey, lepas dia makan, dia keluar lagi. Tak, dia dah tergantung, aku tergantung dah. Dia sambung, dia boleh. Tadi cakap bodoh boleh jadi. Kita tengok aku memang bersambung ni. Nampak? Tadi kat atas kan. Tadi kat atas kan. Dia tengok orang bawah dia kan. Pandang bawah dia. Yang saji kering nak saji kami. Jadi semua macam tak Semua mau. salah. Semua salah. Okey. Tebak. Okey, kita satu family. Dah mampus lah bodoh. Satu family tengok TV kan. Duduk TV. Sambil minum. Sambil minum air tu. Sambil minum. Kasih faham. Last meal. Minum saya makan dah. Sambil minum. Sambil baca buku. Aduh. Sambil baca buku bro. Bodoh lah. Inilah serang aku ikut. Sekarang Inilah sawah.
Oh, anak tidur. Tidur. Tengok, dia mimpi apa? Tengok dia mimpi apa? Anak aku kan. Okey. Dah. Malaysia itu kan Malaysia. Okey, dia mimpi biasa ni. Okey. Dia mimpi binatang, dia mimpi binatang. Anak aku tu. Dia mimpi binatang. Mimpi bodoh mana aku tahu. Dia mimpi binatang. Kau Binatang apa? Binatang tu jangan kasih bodoh. Ada No. Game. Game paling bongok aku jumpa.